Rosie and Shirley Part 2. I'm not a girl, not yet a woman. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Panas betul. Mana customer ini? Shelly! Mana you pergi? You lari belakang I Apa I lari? You cakap ikut I pergi potong ni. I bukan lari. You tipu I I tak tipu. You biasa you I tunggu you lama tau tadi kat luar sana. You lari You nak buah? Buah? Buah. Buah apa? Buah. You suka kan? Ya, suka. Buah kan? Suka. Tak apa lagi simpan ada banyak. Mana beg I? Tak apalah, saya tak sini. Ikut I pergi potong ni. Ini semua pergi potong ikut I. Sekarang, ni apa ni? You buat apa dalam gitar ni? Oh, tak apalah, cakap semua. Main gitar. Kepala otak. Asal tak boleh ke? You ikut I sekarang, kita pergi potong semua. I tak boleh potong lah. Ginilah saya cakap I nak cakap semua pasal ni benda. Ini tak boleh, ni customer lagi. I tahu ni semua yang kena tanya dapat tapi ikut. Tapi tadi dah customer tahu kan I nampak. Dia tengok. Tak ada. Tengok tu lah gila katnya. Oh gila. I tak nak. Tak pergi potong. I takut. Oh tak nak. Ikut. I potong. I tak nak. Ikut lagi sakit. Kalau potong. Nak gimana? Ikut potong kan. Tak nak. I tak nak. Potong. I tak nak. You dah melebihi tau. I suka nak tolong you tau. Kenapa I nak tolong you? You tahu tak? You nak buat apa? I tak pasal hati I. You suka tau. You suka tau. Nanti. You betul lah. I dah lama tau. I tak tomoy tau. You jangan main-main dengan I. Holy, you tomoy. I tomoy. You tahu tak? I garanti. Ni. Kena mati. Main apa lagi? Nama ke? Apa? Polis. You main apa? You motor I. You jangan. I nak tolong you. I kenapa? Sakit. Hai, sayang. Muka elok-elok biul. Inilah kesudahannya. Wahai umat Islam di seluruh dunia, jangan jadi begini. Kelak akan memakan diri kamu sendiri. Wahai umat Islam di seluruh dunia, insaflah. Kalau kamu lelaki, jadilah lelaki.